Kelakar lah. Tunggulah. Abang, mana remote TV? Nak buat apa dengan remote TV? Adik nak tengok cerita adik lah. Tak ada. Abang baru tengok je cerita ni. Alah, abang kan dah lama tengok TV ni. Bagilah adik pula. Abang baru buka je TV ni. Adik dari semalam lagi tengok TV. Dah pukul 5 ni abang. Adik nak tengok cerita SpongeBob TV 9. Tak kira. SpongeBob ke, Cat and Dog ke, Chuck ke, tak kira. Abang tengok sampai habis NTV7 dulu baru boleh tengok. Adik kenapa tekan? Cerita abang tak habis lagi. Adik, jangan tekan. Budak tampuk ni nak main tekan-tekan je, ha? Jangan tekan. Budak ni nak main, ha? Adik, abang, jangan main macam tu. Nanti rosak TV tu. Abang ni tak nak bagi adik tengok TV, ayah. Abang bukan tak nak bagi tengok, tapi abang baru tengok je, ya. Dah, remote mana remote? Tak ada. Baik bagi remote kat ayah. Kalau tak ayah tutup TV tu, semua tak boleh tengok. Kecoh lah, nah. Ayah pasang TV 9, ayah. NTV7 lah, ya. Dah, tengok cerita tu je. Cerita ni best. Adik. Kau lah ni semua ni. Aduh, tak dapat abang tengok cerita. Abang! Macam anjing dengan kucing lah kau orang ni.